Ramai orang ingat nak nampak muda kena suntik filler je. Tapi sebenarnya ada kaedah yang lebih tahan lama dan juga hasilnya nampak lebih natural. Pernah dengar tak Novuma Biostimulator? Hai, saya Dr. Syabila. Novuma ialah biostimulator generasi baru yang mempunyai ingredients daripada KAHA iaitu calcium hydroxyapatite dan dirumus dalam gel CMC ataupun carboxymethyl cellulose. Dan yang paling menarik, ianya berfungsi triple action iaitu volumization, lifting dan skin remodeling. Yang pertama, volumization. Novuma disuntik di dalam lapisan deep dermis untuk merangsang collagen dan elastin. Bila collagen terbentuk, wajah nampak lifted secara semula jadi. Contohnya, pipi mula naik balik, mata nampak kurang cengkung. Ini bukan isi segera macam filler, tapi penghasilan collagen daripada kulit anda sendiri. Yang kedua, lifting. Novuma bantu mengangkat struktur wajah dan juga menegangkan kulit. Bayangkan macam mini facelift tapi tanpa pembedahan. Yang ketiga, skin remodeling. Bila Novuma disuntik dari lapisan atas ataupun lapisan epidermis, ianya bantu untuk improve tekstur kulit, bantu untuk kurangkan garis halus dan juga pori terbuka. Ini sesuai untuk orang yang ada parut, kulit kasar dan tona tak sekata. Dengan satu rawatan, anda dapat 3 kesan hebat: volumization, lifting dan skin remodeling. Inilah kehebatan Novuma Biostimulator.